Okey, so macam mana nak tukar automatic water pump ni kan kalau dah rosak. Okey, so jom saya tunjuk dekat abang cara tukar dia. Alright, yang pertama, kalau contoh korang guna auto adjust macam ni, dia besi macam yang keluar kan. Yang ni biasa spanner dia ni, korang kena guna saiz dia. Alright, saiz 22mm boleh. Alright, tapi kalau contoh auto korang yang jenis cucuk dekat body macam ni, alright, biasa spanner dia saiz 19 lah. Untuk nak buka dia ni saiz dia lebih kurang 19mm. Nampak? Okey, ngam. Kalau korang nak buka dekat sini pun boleh. Ataupun contoh korang tak nak buka dekat sini, korang boleh potong wire kat sini. Alright, potong wire kat sini. Alright, kemudian korang boleh terus buka lah. Sebab boleh terus buka macam ni saja. Alright, untuk nak tukar auto dia. Boleh buka macam ni saja bila korang dah potong wire lah. Alright, untuk yang ni saya akan buat video. Saya akan buka dalam board dia. Okay, jom saya buka board dia. Okay, buka board. Kemudian kita akan cari wire automatic. Alright, ni dua wire auto ni biasa daripada lubang sini. Okay, so kita akan buka dua wire satu. Alright, dan juga ni satu. Nampak? Dua wire auto kita akan buka macam ni. Okey, akan tinggal dua wire macam ni. Nampak? So sekarang kita akan buang wire auto, tarik keluar je. Okey, tarik keluar wire auto macam ni. Alright, sekarang kita dah boleh buka auto lah. Tetapi sebelum korang nak buka auto ni, alright, korang kena matikan kod air supaya bila korang buka auto, air tak keluar naik ke atas. Biasa kalau yang baru yang tak pernah buka, dia agak ketat sedikit. So kalau nak buka tu, dia kena kuatkan sikit lah. Alright, ni contoh. Kalau ini saya dah kendurkan dia. So kita just ketatkan lah. Nampak? Buka saja macam ni. Alright, buka. Nampak? Bila dah keluar. Alright, dia akan boleh tarik keluar lah. Alright, buka saja. Alright, buang saja auto yang lama. Okey, kenapa saya suruh matikan kod kan? Sebabnya air boleh keluar dekat sini. Kalau abang tak matikan kod. Macam tu boleh. So, bila contoh korang dah ada auto yang baru. Alright, masukkan auto yang baru macam ni saja. Jangan risau. Kalau korang nak tambah white tape pun boleh. Tak ada masalah. Kalau tak nak tambah white tape pun okey. Sebab biasa dekat dalam auto dah ada getah. Tapi kalau tak ada getah, korang kena tambah white tape dekat sini lah supaya auto dia tak leaking. Alright, masukkan saja auto baru. Kemudian masukkan balik wire ni ke dalam board ni. Alright, masukkan kedua wire ni kan. Kemudian korang sambungkan balik je lah. Alright, sambungkan dua wire asal dekat dalam pump kan. Satu yang ni. Alright, sambungkan satu wire auto dengan yang ni. Alright, tak kisah mana-mana lah. Sebab dalam pump kan ada dua wire kan. Okey, sambung je. Macam ni. Alright, satu ke dua wire auto lah. Nampak? Okey, dia akan jadi macam ni balik. Sambungkan macam ni saja. Okey, so dah settle. Dah boleh guna balik macam biasa. Alright, korang tutup baliklah. Kena matikan baliklah tempat sambungan wire ni. Takutnya dia bertembung. Antara dua wire ni. Boleh. So, sekarang dah settle. Boleh masukkan balik. Alright, boleh tutup board balik dia balik. Tutup balik board dia. So, dah boleh guna macam biasa.